Alright, Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Okey, saya ada tengok video DDNK. So, dia ada menceritakan pasal habit trader-trader yang sukses, yang berjaya. Mostly perangai-perangai orang-orang yang sukses macam George Soros, Warren Buffett, Uni Sahuma ni. Diorang ni adalah orang-orang yang buat bodoh je. Okey, macam dia buat bodoh je. Market crash ke, market kelang kabut ke, perang ke, diorang buat bodoh je. Dia tak macam trader-trader yang kat luar sana tu, yang market crash je semua macam menunjuk akulah yang terpaling. Akulah yang terpaling. Okay? So, diorang ni, diorang hanya fokuskan kepada diorang punya setup strategi saja. So, diorang tak fokuskan kepada profit. Diorang fokuskan kepada risk diorang, risk reward. Berapa yang diorang sanggup kalah jika market against diorang. Alright, apa yang saya nak bagi tahu korang adalah apa-apa saja yang berlaku kat luar sana, abaikan saja, buat bodoh je. Fokuskan kepada korang punya setup dan strategi, dan fokuskan more kepada berapa risiko yang sanggup korang kalah kalau market against korang. Alright, satu setup je, satu strategi. Right, tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan setup strategi saya. Daily open high low close. Alright, open high low close. Okay, daily open high low close macam biasa. So dekat sini korang pergi dekat daily. So daily ni sideways. So korang just markingkan saja yang atas ni, nampak ni. Okay, yang merah ni, dan juga dekat sini. Markingkan saja dekat sini, nampak? So kemudian korang buat zone saja dekat daily open high low close ni, daripada bucu sampai ke sini. Okay, konengkan. Sekejap. So nampak dekat sini. Kemudian korang turun kepada 1 hour. So nampak sini 1 hour. So dalam zone di sinilah, okay, kita nak tengok structure. Apa dia buat dekat sini. So buatkan zone, dalam zone. Okay, sini ada satu zone, korang buatkan. Sekejap. Extend. Okay, tukarkan biru. Tukar ikut color korang lah, okay. Ni terang sangat ni. So sini korang boleh buatkan satu zone, marking aja dekat sini, nampak? So dekat bawah ni korang boleh markingkan satu zone dekat bawah ni, zone to zone. So pergi kepada M30 ataupun M15, tengok zone mana lagi yang korang boleh draw. Okay, macam saya nampak dekat sini M30 ada lagi satu zone yang boleh draw, nampak ni? So that means, okay, sini kecilkan sedikit, dan sini, okay, korang kecilkan sedikit. Okay. So that means tugas kita adalah nak entry apabila price dalam zone sahaja. Okay, so pergi kepada M15, tengok. So M15 game plan so simple. Trend line sahaja. Okay, dia break trend line dekat sini, ada pullback macam ni, ada pullback macam ni. Okay, sini korang boleh buy. Nampak tu? So dekat bawah ni so simple juga dekat sini. Kalau dekat sini dia breakout dekat sini, nampak ni, dia breakout saja, ada pullback, sell, korang sell. So price action, tengok macam mana dia datang. So nak entry, korang pergi kepada M5. Dekat M5 ni game plan, nampak ni M5. So M5, okay, nak entry, tengoklah masing-masing punya cara entry. So kalau macam saya, dia break saja dekat sini, sini ada sell engulfing, saya nak buy. Kalau dia break, so kalau dia break dekat sini, saya nak sell. Tapi pastikan ada pullback lah. Kat sini, pullback, ada breakout sell. Dekat atas ni, dia break, ada pullback buy, korang buy. Tak ada pullback buy, korang jangan buy. Okay? So simple. Kalau confused, macam biasa, bukakan saja indikator je pun dekat sini. Nampak sini? Kan? Ada signal buy dekat sini, dia break hijau, korang buy.
dekat sini signal cell, dekat sini dia break sini, korang sell dekat candle ni. Okey, itu saja, semoga bermanfaat. I'll see you and I'll see you. Assalamualaikum.